Assalamualaikum apa semua noh. Selamat malam-malam noh. Ni cerita apa tukang buat rumah noh. Tapi apa tukang kecil-kecilan lah kat kampung buat sendiri apa kan. Kalau dulu zaman muda dia memang ramai lah kawan-kawan dia. Dia pun buat rumah sama-sama ramai-ramai apa kan. Nanti bila dia berusia dia buat kerja sendiri-sendiri ya. Jadi Pakcik Ibrahim noh daripada apa ni Terengganu dia. Tu yang dia cerita zaman dia bertukang zaman muda dulu kan. Banyak barang-barang manual lah. Pakai pahat, gaji tangan. Lah ni moden lah kan. Semua main dengan mesin ya. Pakai skru lah apa kan. Mudah lah. Jadi Pakcik Ibrahim yang umur 52 tahun ni. Dia ni buat kerja sendiri-sendiri ya. Siapa panggil nak renovate rumah, dia akan pergi lah. Kalau kerja banyak, dia akan ajak adik dia lah. Dia pun buat kerja berdua. Jadi dalam cerita Cik Ibrahim ni kan, ada satu hari tu, kawan dia lah di kampung kan, nama dia Helmi. Dia pun rumah tak jauh, lebih kurang 100 meter lebih lah daripada rumah Cik Ibrahim ni. Helmi ni dia mai di rumah, mai jumpa Cik Ibrahim. Sembang lah pasal nak renovate rumah tau. Tu Helmi kata aku nak tukar ceiling rumah aku lah. Ada yang pecah-pecah, ceiling pun dah kuning kan, tak jadi putih lah colour. Cik Ibrahim kata tak apa, nanti petang aku pergi rumah hang. Kita buat kira-kira dulu. Berapa keping nak beli apa ceiling, barang-barang apa lagi nak beli, nak cat ke apa ke. Petang tu pergi lah kan, pergi rumah Helmi, buat kira-kira, catik lah tulis harga barang apa kan, kuantiti apa. Lepas tu bagi kat Helmi, nanti yang pergi order dekat hardware apa kan. Jadi esok lusa tu dia pergi order apa, barang-barang dah buat kerja kan. Dah barang dah ada bagi tahu dekat apa Cik Ibrahim. Cik Ibrahim tak pergi terus lagi buat kerja. Dia janjilah lusa baru kopi. Ibrahim akan pergi dengan adik dia. Jadi satu pagi tu, Cik Ibrahim dengan adik dia pun pergi dengan motor. Tak jauh mana kan. 100 meter lebih ya. Dia pun sampai pukul 8 lebih rumah Helmi lah. Helmi pun ada lah. Adik-beradik dia pun ada. Mak dia pun ada. Tapi ayah dia tak ada. Ayah dia keluar. Tapi pukul 8 lebih tu bukan mula buat kerja tu. Relax dulu kan. Atok plan apa. Mana dulu nak buat kan. Masa tu yang Pakcik Ibrahim tanya Helmi, weh dekat mana lubang ceiling? Aku nak naik atas lah. Sebab aku nak cek kayu okey ke tak? Dari bawah tak nampak. Dari bawah ada ceiling kan. Tak nampak kayu lah. Dia kena naik ke atas. Masa tu Helmi pun panggil kan Pakcik Ibrahim. Yang masuk bilik ni panjat apa. Bagi lampu suluh satu kan. Cik Ibrahim dia panjat lah dinding. Lagipun bukan dinding jenis rata tau. Dinding yang ada jenang, kata jenang. Dia pun panjat lah. Lagipun dekat bucu kan senang panjat. Panjat sampai atas. Dia suluh tau. Kuasaan apa atas bumbung kan. Suluh tengok kayu. Suluh. Nampak berkilat dia. Bersisik dia. Dia tengok betul-betul kan. Tapi jauh kan. Rupanya ulang senduk tau. Yang peliknya. Ulang ni dia melengkang. Di tengah tu ada benda tau. Tapi tak nampak jelas benda apa. Lagipun bersawang lah kan, gelap, tak apa nampak jelas. Apalagi Cik Ibrahim dia turun bagi tahu ke Helmi, weh ada ulang. Besar weh. Helmi pun panjat tengok, dia pun suluh lah kan. Benda apa dekat tu? Tengah-tengah ulang ni, tengah melengkang ni. Tu yang pelik, macam ada benda dah, ulang tu tengah lengkang. Kat sini dia pun kena cari idea ni, nak halau ke ulang ni, nak pukul ke, macam mana tak tahu lagi. Pakatlah 3 orang mereka. Cik Ibrahim, Helmi, adik Cik Ibrahim. Mereka panjat, pakat pegang buluh apa. Mereka tolak ulang tu bagi dia lari kan. Sampai dia jatuh ke bawah lah. Jatuh ke bawah ni. Dekat luar rumah lah dia jatuh. Mereka turun. Apa lagi. Mereka lanyak lah ulang tu. Sampai mati dah. Lepas tu mereka pergi tanam ulang tu apa. Settle lah kan. Pasal ulang ni. Mereka dah fikir ni. Benda yang ulang tu lengkang tu. Dia sebenarnya betul kicap. Tu dia pelik. Yang buat dia seramnya. Dia macam ni tau. Ni kepala betul kan. Ada kain kuning duduk tu. Terikat. Kat situ nampak mistik dia tu. Yang dia pun duduk risau. Ada apa? Siapa punya? Barang siapa? Macam-macam persoalan lah. Lepas tu Cik Ibrahim kata, tak apa kita berturun dulu orang betul ni. Aku tengok apa seram kan. Nantilah tanya ayah hang tak ada kat rumah. Cik Ibrahim pun bawa turun botol tu. Dia pun bawa pergi kat depan rumah. Kat depan rumah ada sofa, meja bangku. Dia pun duduk bincang kat situ. Nak tahu kat mana botol ni? Siapa punya? Jadi persoalan kan.
Masa duk bincang-bincang sembang tu, ayah si Helmi balik. Dia balik dengan motor. Dia berhenti, tengok depan ramai-ramai ke depan rumah. Dia tengok botol tu. Dia maki kamu ni. Siapa suruh hampa ambil? Siapa suruh hampa ambil? Orang yang nak kena Helmi lah. Sebab ayah dia ingat Helmi baru turun. Yalah, dia nak tukar shilling. Shilling nak bagi buang, nak pecah kan. Mestilah kena buat turun benda tu. Satu ayah Helmi dia pergi capai botol tu, masuk dalam rumah. Dia pergi tak bawah katil. Dia dimarah tau. Tak boleh tengok muka dia kat situ. Sebab kacau barang dia. Dia pergi kat dapur sat. Lepas tu dia keluar balik. Dia start motor. Dia keluar pula. Ayah Helmi. Dia geram kat depa. Sebab depa buat turun botol tu. Jadi lepas tu yang Cik Ibrahim dengan adik dia. Dia mula buat kerja tu. Ayah Helmi ni tak tahu dia pergi mana. Dia keluar-keluar macam tu . Jadi petang tu pukul 4 lebih. Kerja tu boleh kata macam siap dah lah. Cuma esok tu adalah nak touch up, nak cat apa sikit kan. Lagipun Cik Ibrahim dah nak balik awal dah. Pukul 4 lebih, dia habis kerja, dia duduk depan kat sofa depan rumah Helmi, sembang dengan Helmi apa. Adalah 4 orang depa kat situ. Ada abang jiran seorang, dia main menyembang sekali kan dengan Cik Ibrahim bah. Tiba-tiba, pum, meletup dah. Bunyi tu dia patah dah. Tu bunyi botol pecah. Jadi teringat botol kicap tu. Botol yang tu pecah. Helmi lah, orang pertama lari masuk dalam rumah. Dia pergi tengok. Dia suluh bawah katil. Sebab dia tahu ayah dia tak bawah katil. Betul, botol itu pecah. Tu Helmi panggil Abang Ibrahim, adik dia apa kan. Mak pun mai, dia beradik Helmi Alim pun mai tengok. Dia pun tak berani nak sentuh. Botol tu pecah sendiri dah. Dalam tu ada paku, ada jarum. Lepas tu ada cecair gelap dah. Tak tahu apa dia. Dan botol tu pecah dah. Lepas tu Helmi pun tanya mak dia, buat macam mana ni mak? Tu mak dia pun boleh kata sapu lah. Nak suruh buat apa lagi kan. Sapu-sapu himpun, tak dalam plastik. Nanti ayah hang balik, hang beritahu. Helmi juga nak kena. Jadi settle sapu pun dah himpun duduk dalam plastik kan. Selang beberapa minit dengar bunyi motor balik. Ayah si Helmi tu. Mak pun cerita lah kan. Botol tu pecah sendiri bawah katil. Dekat sini tengok reaksi ayah Helmi, dia pelik sangat dah. Dia terketak tangan. Dia takut. Dia marah semua orang kat situ. Kira muka dia muka takut. Macam ada yang tak kenal dengan botol tu. Tapi mereka semua tak tahu. Botol tu untuk apa? Ada apa kan? Mereka tak tahu. Masa tu Helmi kena bernampak dengan ayah dia. Padahal botol tu pecah sendiri kot. Helmi yang kena. Jadi mujang ada Abang Ibrahim betul dengan kawan jiran tu kan. Dia tolong sabar apa. Tidak kena belasah teruk Helmi kan. Lepas tu dia tarik ayah si Helmi kat luar dah. Bagi dia duduk bertenang lah. Tangan duduk ketak ni. Memang dia tengah takut dah. Masa duduk royo-royo bising-bising tu, orang kampung ingat ada orang bergaduh kan. Pakat mai lah 3-4 orang lagi jiran-jiran. Masa tu mai seorang pakcik nama Pakcik Rosdi dah. Dia ni sebaya dengan ayah Helmi. Pakcik Rosdi pun tanyalah kan pasal siapa. Ceritalah botol kicap pecah. Takkan botol kicap pecah sampai nak buat anak kot. Sedangkan Pakcik Rosdi tu tahu dah rahsia tu. Tu yang ayah Abang Helmi tu cerita dekat Pakcik Rosdi pelan-pelan. Oh, tahulah botol apa yang pecah. Pakcik Rosdi ni pujuk lah ayah Helmi. Pujuk sampai dah reda, tenang. Lepas tu adalah beberapa orang jiran dia pun balik kan. Sebab dah settle kan. Tapi dia duduk sembang lagi. Cik Ibrahim, adik dia, Helmi, ayah Abang Helmi, betul Pakcik Rosdi apa kan. Betul seorang abang lagi jiran sebelah rumah. Masa dia duduk sembang tu. Dekat sini baru dia tahu apa cerita. Dalam botol tu, katanya ayah Helmi, benda yang aku duk pakai zaman muda dulu. Aku buat perjanjian dengan dia. Tahu dah perjanjian dia macam mana? Yang buat dia takut ni, bila botol dia pecah. Zaman muda ayah Helmi ni, dia gunakan himat benda tu, nak buat apa-apa. Ni zaman-zaman jadi taiko dulu kan, zaman-zaman tu. Jadi bila dah tak diperlukan, dia biar benda tu dalam botol terkunci kan. Dalam tu ada paku dengan jarum. Dia punya perjanjian dia. Nanti paku dengan jarum tu kalau terkeluar daripada botol ni, aku pula jadi hamba hang. Sebab tu ayah Helmi takut. Botol tu pecah, paku dengan jarum tu terkeluar. Perjanjian dia kalau benda tu terjadi, ayah Abang Helmi akan jadi hamba benda tu. Memang benda ni Helmi dia tanya ayah dia. Ayah dia tak sebut hantu raya ke, jin sekian-sekian nama ke. Ayah dia sebut awang hitam ya. Mereka pun tak dapat tangkap jenis-jenis apa kan. Pakcik Rosti tu tahu rahsia ni lama dah. Zaman-zaman muda mereka dulu.
Sama-sama jadi something buat dulu kan. Masa tu Pakcik Rosti tu lah yang banyak nasihatkan apa ayah Abang Helmi ni kan. Tu yang dia takut dia kurang lah kan. Lepas tu dah petang sikit, Cik Ibrahim pun dengan adik dia berbalik lah. Esok dia pun nak main lagi, nak buat kerja sikit-sikit. Lebih kurang sekerat hari lah. Rupanya kan, malam tu, ayah Abang Helmi ni, dia kata dia kena serang dengan sesuatu waktu tidur lah. Memang dia mengigau malam tu. Tangan duk tepih, jangan buat aku. Pagi tu Cik Ibrahim nak pergi buat kerja rumah Helmi kan. Nampaklah muka bercalak-calak. Tanya ayah Abang Helmi, pakcik muka kenapa? Kucing cakang ke? Tu ayah Abang Helmi kata, tak ada apa lah. Aku bergaduh dengan hantu semalam. Dia main dalam mimpi tu. Cik Ibrahim pun gelak juga lah kan, dah kata macam tu. Bila fikir-fikir balik, mimpi hantu buat dah dalam mimpi. Tahu pasal botol tu apa? Dekat sini yang ayah Abang Helmi cerita. Pasal benda tu lah kan. Botol tu pecah, dia main kacau aku. Dia pun tak tahu nak buat apa dah. Dan benda ni dia melarat tiap-tiap malam dah. Tiap-tiap malam mengigau dah. Sampai kan adik perempuan Bang Helmi pun kena juga dah. Tapi yang dia kena ni, orang kata kena tindih lah waktu tidur dah. Cuma dia boleh cerita orang besar tindih dia waktu tidur tu. Jadi terkunci badan kan. Nak mendapat sekat-sekat. Yang ayah Abang Helmi tu makin hari makin dah pelik lah. Duduk saya saja berlari masuk bawah meja. Dia duk kata ada orang main nak buat dia. Dia tu tak gila pun. Tak ada kena kasut pun. Normal. Tapi sekali-sekala jadi macam tu. Selalunya petang-petang atau malam. Dia akan berlari dah. Dia kata orang nak buat dia. Helmi ada tanya jugalah. Dia pujuk ayah dia kan. Siapa dia nak buat ayah ni? Dia kata orang hitam lah. Yang Cik Ibrahim tu, pagi tu dia buatlah kerja dia sampai sekat hari kan. Siap lah. Siling rumah Helmi ni. Helmi janji apa dah. Nanti seminggu lagi no, pergi hantar belen. Duit gaji hang apa kan. Duit buat kerja kan. Jadi Cik Ibrahim tak tahu apa-apa. Jadi kat keluarga si Helmi ni kan. Selang seminggu Helmi pergi rumah Cik Ibrahim. Nak bayar duit. Duit dia kerja buat siling kan. Sembang tu lah dengan Helmi. Tu Helmi cerita. Pelik betul ayah aku duduk saya saja, duduk takut. Duduk lari. Dia duduk kata orang main buat dia dah. Aku tak nampak apa pun. Tu sekali dengan adik aku. Duduk aja kena tindih malam-malam. Tu Cik Ibrahim bagi nasihat lah dekat Helmi. Kalau macam tu jangan tunggu lama Cari orang berubat cepat-cepat sebelum benda ni melarat jauh. Lah ni kira masih baru lagi. Baru seminggu macam tu ya. Seminggu lebih. Jadi Helmi ni dia banyak kenalan luar apa kan. Dia pun orang ada duit. Dia kalau boleh nak cari orang yang berubat ayah dah yang terbaik lah kan. Jadi ada seorang kawan Helmi dia recommend. Tapi jauh lah kena pergi Pahang. Adalah seorang ustaz ni dah. Dia punya rawatan banyak rukiah-rukiah lah. Jadi apa ni Helmi dia sanggup pergi. Dia ajak ni Cik Ibrahim dengan ayah 3 orang dia pergi. Jadi hari tu dia pergi ke Pahang apa kan. Pergi jumpa seorang ustaz ni. Kita letak nama Ustaz Mat noh. Dia tak sebut nama. Pergi jumpa Ustaz Mat ni. Hari sampai tu, scan dulu. Tu Ustaz Mat kata, mana ada apa dekat badan ayah hang. Hampa tinggal dia kat rumah ni. Pikir-pikir balik, betul juga. Dia bawa diri lah sampai ke Pahang. Benda dah kat rumah. Yang pasal botol pecah tu semua cerita dah dekat Ustaz Mat ni. Lepas tu Ustaz Mat kata, kalau hampa serius betul nak berubat, aku kena pergi rumah hampa. Helmi pun semangat lah kan. Boleh. Bagi tahu cik bila kan. Saya bawa nanti. Saya jaga makan minum pakcik. Tempat tidur apa kan. Saya main hantar balik ke Pahang ni. Semangat si Helmi ni. Jadi sebelum mereka nak balik ke Terengganu kan. Ustaz Mat tu ada pesan. Cuba bagi ayah hampir tidur rumah siapa-siapa. 4-5 hari ke seminggu ke. Tengok beza ke tak kan. Tidur di rumah tu mengusik. Tidur rumah orang lain. Kena ke tak mengusik kan. Jadi balik pada negeri Pahang tu, dia buat macam tu lah. Ayah pergi tidur rumah adik dia, dalam kampung juga. Selesa boleh tidur lena, tak ada mengigau pun. Nanti bila balik ke rumah tu kan, dia mula duduk mengigau tu. Tiap-tiap malam kena serang dalam tidur, dengan awan hitam tu. Kadang-kadang makin tidur, muka bercalak. Belakang badan lebam, situ lebam, sini lebam. Sana sakit, sini sakit kan. Awan hitam dia pukul dia. Helmi sebenarnya dia masih was-was lah cerita ayah dia kan. Mungkin ayah dia mimpi je. Iyalah mimpi-mimpi jugalah. Tapi sakit tu, sakit betul. Tu yang dah bincang dengan Ustaz Mat tu, nak pergi ambil dia kat Pahang, bawa balik ke rumah, main berubat di rumah kan.
Jadi singkat cerita, Helmi dengan Cik Ibrahim ni pergi ambil Ustaz Mat daripada Pahang. Marilah ke Terengganu. Ustaz Mat pesan, hampa cari cabai kering, lada hitam, hampa buat bagi serabuk dah. Hampa tumbuk-tumbuk jadi serabuk dah. Lepas tu ayak mineral nanti. Tu biasalah untuk buat minum apa kan. Jadi malam tu dia pun mula berubat ayah Cik Helmi ni. Dia tak ada lah benda pelik-pelik sangat. Cuma suara ayah Helmi ni dia bertukar jadi macam serak-serak kan. Tu pun masa tengah berdialog dengan Ustaz Mat ni. Cik Ibrahim tak ingat lah dialog dia sebab cerita lama kan. Itulah 12 tahun lepas agak-agak dia. Tapi waktu rukiah tu, dekat sejam juga Ustaz Mat mengaji dah. Kira rumah yang 2-3 biji rumah selang kan, jiran. Mereka dengar dah Ustaz Mat duk mengaji, duk rukiah. Malam tu, Cik Ibrahim ada kat situ. Sebab Helmi panggil ajak teman dah. Takutlah jadi apa-apa kan. Sebab tak ada orang dewasa itu. Tu Cik Ibrahim main teman dah. Lepas tu Ustaz Mat ada tanya lah tu, yang botol yang pecah tu, barang-barang tu. Memang mereka ada simpan, tak dalam plastik. Helmi pergi ambil dah, Ustaz Mat nak tengok. Ustaz Mat buka plastik tu, dia tengok dah betul. Paku, jarum, batu kaca-kaca, betul benda-benda macam cecair tak tahu apa dia kan. Ustaz Mat minta pergi ambil cuka dah. Dia baca-baca kat cuka tu, dia siram dah. Dalam plastik tu kan. Siram, nampak macam asap-asap nipis dah. Dia berasap. Lepas tu Ustaz Mat dia tengok ni, si Helmi. Berani tak? Berani apa tu? Nak kena pergi buang lah ni juga. Pergi cari plastik lagi, 2-3 plastik. Dia nak buat apa dah? Ustaz Mat dia nak asing. Jarum 1 plastik, paku 1 plastik, kaca 1 plastik. Malam tu juga dekat pukul 1 pagi dah, Helmi dengan Bang Ibrahim. Dia pun kena pergi buang. Kan ada bahagi 3 plastik kan. Kena pergi buang dekat 3 daerah. Sungai ke, laut ke. Di malam tu tak apalah pergi berdua kan. Tak ada jadi apa lah kan. Dia pergi buang dekat 2 jeti, 1 sungai. Jabatan kan. Dia paling lempak macam tu ya. Kan dia pun nak kena pergi 3 daerah buang benda tu. Di rumah tak tahu jadi apa kan. Sebab Helmi dengan Cik Ibrahim dia pergi buang barang. Dia pun balik lewat juga masa tu. Pukul 3 lebih juga. Balik sampai ke rumah, semua pakai tidur. Ustaz tu pun dah tidur dah. Ayah pun dah tidur dah. Tidur kat ruang tamu macam tu ya. Helmi dengan Bang Ibrahim ni, dia pun terfikir juga lah. Okey dah ke ayah aku lah. Tak tahu kan, dia pun tengah tidur semua. Esok pagi baru tahulah sembang balik dengan ayah dia. Ayah dia kata, tidur leno semalam. Tak main dah awang hitam. Siang tu kan, Ustaz ni dia buat dekat cabai kering dengan lada hitam kan. Dia letak depan dia, dalam talam, dia rukiah dah. Lama jugalah dia rukiah kat barang-barang tu. Dia bagi tahu cabai kering ni nanti hampa goreng. Jangan buat minyak. Goreng bagi berasap dalam rumah. Tapi dengan syarat, jangan ada orang dalam rumah. Sehari ikut pedih mata. Tukang buat tu pun tutup lah mulut, hidung apa kan. Buatlah petang-petang pukul 6 lebih ya. Yang lain-lain ni duduk di luar rumah dulu. Buat tu sat ya. Selama 7 hari dah. Lada hitam tu pula kan. Dekat tempat bakar sampah ke. Buat tepi rumah, belakang rumah kan. Bakar-bakar daun kering kan. Lepas tu ni tabak lada hitam tu dalam api tu. Nanti asap tu dia akan pilah kawasan keliling rumah apa kan. Kira salah satu etiak lah kan. Buat macam nak pagang rumah lah. Nak halau benda tu kan. Yang cabai kering dalam rumah. Lada hitam luar rumah dah. Jadi orang yang akan buat benda ni Helmi lah. Dia lah akan buat cabai kering tu kan. Lada hitam. Hari ke-7 tu dia perhabis semua barang. Sebab Ustaz tu kata tu. Hari ke-7 perhabis barang. Hari ke-8 ulang hitam masuk dalam rumah tu. Dia terus teringat lah. Ulang atas bumbung tu. Kat ciling kan. Dia punya saiz macam sama. Panjang macam sama kan. Besarnya sama. Yang bagusnya balik. Helmi dia tak pukul ulang ni. Dia pegang satu buluh. Dia halau dah. Nampak ulang tu mencari lubang-lubang dah. Dia keluar rumah. Hilang tu ya. Sebab ayah dia pesan jangan pukul. Dan lepas tu telefon lah Ustaz tu kan. Bagi tahu ni ada ulang masuk ni. Tak tahulah ulang betul ke. Ke benda tu ke. Tapi Ustaz tu kata ada kemungkinan lah benda tu. Dia nak main tengok ayah hang. Kemungkinannya kan. Tak pasti apa benda tu. Kira beza banyak lah. Ayah Helmi ni sihat juga lepas tu. Tapi itulah nama bermanusia kan. Dia pun dah tua. Ayah dia kena kecil manis dah. Sampai tahap kena potong kaki. Lepas tu sakit makin teruk. Ayah Helmi ni meninggal dah.
Jadi lepas ayah Helmi meninggal lah, yang Pakcik Rosdi orang dekat rumah tu kan, dia main berjalan, main sembang dengan Helmi tu. Lepas ayah Helmi dah tak ada, baru dia cerita balik macam mana zaman muda ayah Helmi ni. Kira macam gangster dulu ayah si Helmi ni, sebab dia ada barang tu kan. Orang kata apa macam dia guna bantuan jin lah kan, nak buat apa-apa. Jadi lepas ayah Helmi meninggal kan, Cik Ibrahim dengan Helmi dia duk bincang lah kan pasal awang hitam ni. Duk main teka-teka lah, duk rasa hantu raya weh. Sebab hantu raya orang duk sebut awang hitam ataupun Pak Awang. Sebab itulah jawapan yang mereka dapat, awang hitam. Mereka tak dengar berkata hantu raya ke, jin jenis apa ke. Cuma nama awang hitam yang mereka dah dengar daripada ayah Helmi dulu.